Cikgu dah mengajar matematik lebih daripada 10 tahun dan cikgu dapati perbezaan antara pelajar cemerlang dengan pelajar yang kurang cemerlang ada 3. Yang pertama sekali ialah pelajar yang kurang cemerlang, mereka tidak tahu tahap kefahaman mereka di mana. Tapi pelajar cemerlang, diorang sangat tahu topik apa yang diorang lemah dan topik apa yang diorang perlu study. Perbezaan yang kedua, pelajar yang kurang cemerlang, biasanya bila dah tahu dia tak boleh buat, dia akan terus kata pada diri sendiri, dia tak boleh buat, dia tak boleh buat dan tak boleh buat. Hasil dia, memang tak boleh buat. Tapi kalau belajar cemerlang, even though dia tahu yang dia lemah subjek ataupun topik tu, dia akan terus cakap, aku boleh dan aku boleh. Dia tak ada istilah dia untuk menyatakan perkara-perkara yang negatif tu dekat dalam minda dia. Perbezaan yang ketiga ialah pelajar yang kurang cemerlang, dia dah cuba buat, tapi bila tak dapat, dia akan give up. Sebab apa? Dia rasa lemah semangat dan dia rasa down and then dia akan stop. Tapi untuk pelajar-pelajar cemerlang, lagi banyak soalan dia salah, lagi banyak latihan dia buat. Dia orang tak akan give up, dia akan teruskan buat lagi. Jadi kepada pelajar-pelajar batch 08, jangan give up, teruskan belajar, trust the process.